Mungkin inilah sedikit sumbangan yang tuan-tuan boleh bagi untuk kami bagi anak nak tahfiz makan ada 120 orang. Itu juga kita akan top up ayam untuk depa mandi penggunaan beli barang masuk mai je hantar dekat sini. Kalau tak ada dekat sini apa mai dekat belakang dekat kedai lemang saya ni. Berapa orang anak-anak madat? Anak-anak madat sini ada dalam 100 orang lebih, 120. Kalau nisbah ayam tu pengiraan dah 15 ekor sehari. Sehari 15 ekor. 100 orang anak madat, betul? 120 orang, plus lah 120 lebih lah anak-anak madat dengan staff dia apa kan. Mau Ustaz Yaakob sponsor. Sediakan makan minum. Janji apa mau belajar cari ilmu akhirat je. Belajar agama, okey, hafazah Al-Quran lah apa. Adalah silibus depa kan. Ngaji lah hidup depa. Tapi satu hari ni kita tengok depa diuji. Ustaz Yaakob diuji kan. Pakat-pakat bantulah. Hampa jangan hina sangat madat ni. Ada saya nampak dalam komen saya ni kata pun lebih kurang kan. Tak apa, tu hampa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ni kita dengan madat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lebih rasa nak bantu, boleh ya bantu, no? Keluarga mereka tak main ambil balik ke budak-budak tu. Ada yang dah ambil budak, ada yang ambil. Kan? Tapi pada saya biarlah anak-anak duduk sini. Kurang-kurang dia ada ilmu juga. Dari segi bab makan minum, kalau dulu mak ayah tak payah bayar apa kan. Masa ni dia susah, hampalah pula bantu dia sebagai keluarga kepada waris-waris ni lah kan. Janganlah tarik anak tu keluar, kesian. Sebab anak masih dalam mencari ilmu. Betul, ilmu agama ni memang itulah akibat dia. Orang Islam kita ni tak boleh tengok, tak boleh duduk senang, tak boleh nak satu kepala.